أنا أنا بحكي عربي بس شوية. أنت عربي؟ أنت من وين؟ أنا من ماليزيا. Kata order makan. Ya, dah order dah. Baru order makanan. Lek lah Wahidah. Kau ada relax tak? Sebab why kau ada beli iPhone 7? Tak lah kak. Mana ada. Tak ada. Ni kenapa pakai baju lawa-lawa dalam rumah ni? Pakai baju lawa-lawa? Wahidah? Pakai baju lawa-lawa? Ini t-shirt putih, ini baju luar. Oh, ini baju lawa lah. Maksudnya selama ni Kumar pakai baju tak lawa. Yang baju simple macam ni baju lawa. Lepas tu Wahidah lah. Wahidah dia ada letak gambar. Dia edit gambar, lepas tu hantar gambar. Wahidah dia guna Gemini AI tu kan. Dia letak gambar dengan kuda. Dia buat gambar dia dengan kuda kat padang pasir. Aku pun macam, mana satu kuda, mana satu Wahidah ni? Aku macam, mana Wahidah? Macam tu. Tengok betul-betul Wahidah. Aku macam mula-mula macam, mana satu kuda, mana satu Wahidah? Lepas tu, oh Wahidah yang pegang kuda. Aku macam, angin Wahidah sekarang. Pandai pula tu dia guna Gemini AI tu. Wahidah buatkan lagi Wahidah gambar-gambar. Menarik. Sebab tu ada orang kata, kalau kita buat gambar guna AI tu, lepas tu kita post ke Instagram kan, kita tak kena penyakit ain. Bagus. Terhindarlah kita daripada penyakit ain. Sebab apa kita guna gambar AI? Bagus Wahidah buat benda tu. Wahidah buat je gambar cantik, biar orang jealous. Teruskan Wahidah buatkan gambar kita macam gambar Korea-Korea lagi. Lepas tu Wahidah edit lah gambar Wahidah, edit gambar moderator lain. Tahu, janganlah buat gambar kita dengan Wahidah je. Buat gambar moderator lain. Tengok Amalin, masukkan dia orang semua. Fatihah, Andrea. Suka betul dia menyakap Wahidah. Dah diam dah Wahidahnya. Wahidah lek lah Wahidah. Amboi ke Wahidah, kau bergurau dengan aku boleh, aku bergurau dengan kau tak boleh. Maca ke suka kopi? Kemal sebenarnya suka maca dan kopi. Kemal cuba menyukai maca tu tak? Alah, macam Wahidah cakap Abang Kemal tu, Wahidah jumpa Abang Kemal mula-mula tu kan, Wahidah cakap kenapa Kemal dekat dalam TikTok dengan realiti lain. Itulah, kita bergurau macam tu dengan Wahidah. Boleh kan? Kita bergurau macam tu kan? Boleh kan? Boleh kan? Wahidah kan kata Wahidah suka bergurau. Kita bergurau. Aku pun tak faham kenapa orang suka matcha tau. Dia macam lepas minum matcha kan, korang tak rasa dia macam ada pasir-pasir. Dia bukan macam pasir-pasir, dia macam habuk-habuk dekat lidah. Lepas tu habuk tu rasa rumput lah. Dengan Wahidah hantar gambarnya. Yang aku ni kan, aku tengoklah gambar ni, gambar tiba-tiba ada keluar edit. Irene, thank you Irene. Edit kan lagu Arab. Aku macam aku kenal perempuan ni. Aku tak tengok nama lagi, aku tak tahulah si Wahidun. Aku pun tengok lah kan, edit-edit kan. Wahidah ke ni ya? Tengah pegang kuda. Mana satu Wahidah, mana satu kuda? Wahidah pergi luar negara ke? Rupanya dia guna gambar Gemini AI. Pula dia mengeditnya.